secara rahsia menyimpan duit-duit di dalam peti almari bawah rumah ke ataupun di rumah-rumah sulit. Mereka lah yang kaya raya. Engkau orang jadi apa? Engkau orang Tindakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi menimbulkan persoalan. Bila bercakap di luar negara, bunyinya berprinsip, tapi bila pulang ke tanah air, segalanya berubah. Peguam dan aktivis lantang Siti Kasim menyifatkan kepimpinan Anwar kini sangat membimbangkan. Hipokrasi jelas kelihatan. Jom kita dengar sendiri luahan berani Siti Kasim yang telah mula tular. Hello semua. Okey, hari ni saya nak bercerita tentang kita punya leadership lah. Kita punya orang-orang kerajaan, terutama kita punya Perdana Menteri lah. Bukan sahaja Perdana Menteri ini, tetapi semua yang telah Perdana Menteri kita yang dulu-dulu jugalah. Tentang percanggahan dasar. Okey? Percanggahan dasar Malaysia. Okey? Sebab apa? Kalau dia pergi cakap dekat luar negara, okey, dia akan cakap benda lain lah. Dia akan cakap keterbukaan, everything lah, kalau cakap di luar negara. Tetapi masalahnya di dalam negara kita berpecah. Okey? So, ni sudah menjadi satu perkara biasalah bagi Malaysia untuk memberi pendapat yang bercanggah melibatkan dasar luar dan dalam negara. Okey? Kalau di pentas antarabangsa, kalau kita dengar kita punya ketua-ketua politik lah, ketua-ketua kerajaan, terutamanya untuk pendengaran negara barat, kerajaan Malaysia akan menunjukkan satu imej keterbukaan, liberalisme dan komitmen terhadap pluralisme dan kepelbagaian. Itu bila dia bercakap di pentas antarabangsa lah. Seperti di sewaktu dialog di Shangri-La yang ke-22 di Singapura baru-baru ini kan, Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim telah bercakap dengan lancar menggesa ASEAN untuk bergerak melangkaui ortodoks politik blok. Dia cakap untuk menerima keterbukaan dan bersikap neutral dalam mengejar keamanan dan kestabilan serantau. Itu yang dia cakap lah. Lepas tu mesej dia membayangkan bahawa ASEAN ini sentiasa committed untuk kekal di atas persaingan global, mengelakkan bersekongkol dengan kuasa-kuasa besar. So ini dia punya retorik lah, dia punya speech kan. Retorik diplomatik seperti ini yang sering disampaikan oleh ketua-ketua politik kita dalam perhimpunan antarabangsa yang berprofil tinggi adalah sebahagian daripada politik Anwar. Okey, bukan saja Anwar lah. Politik semua orang-orang yang malangnya telah menjadi ketua negara kita lah. Ia adalah satu strategi untuk menunjuk kepada negara barat dan khalayak antarabangsa daripada melaksanakan perubahan sebenar di dalam negara kita sendiri. Okey. Anwar menggesa untuk membina jambatan, bukan tembok, mencerminkan visi besar yang masih belum ditunjukkan oleh ASEAN dalam amalan. Ini yang dia cakap di pentas antarabangsa lah, okey. So, di sebalik pengisytiharan Anwar yang gedebung, okey, ASEAN sebagai blok serantau kekal berpecah belah. Pecah belah akibat
persaingan untuk kepentingan negara masing-masing. Keutamaan hubungan dua hala dan kekurangan hala tuju dasar yang koheren. Okey. Amerika Syarikat ya, yang pernah menjadi pemegang kepentingan utama, kini telah menunjukkan minat yang berkurangan ya untuk dalam kumpulan kita ni di ASEAN ni. Jadi seterusnya kepentingan ASEAN jadi berkurang lah. Mungkin ada orang kata baguslah. But some people will say good. Yeah, we can rely on each other as Asian countries. Yeah, go ahead. We need each other, people. We need each other. We need America. We need China. We need everybody to live together. Okay. So percanggahan yang ironinya kan. Alamak, di negara kita sendiri, okey, retorik antara bangsa Anwar berbunyi kosong sebenarnya, okey. Seruan beliau untuk keterbukaan dan kepelbagaian tidak dicerminkan dalam dasar dan tindakan kerajaan kita, okey. Atau yang sebelum dia pun sama, okey. Daripada menggalakkan inklusiviti, kerajaan Malaysia terus memajukan dasar yang memecah belahkan etnik dan agama dekat Malaysia ni. Pentadbiran selepas pentadbiran berturut-turut di Malaysia, termasuk kerajaan sekarang, telah menegakkan dan memperdalamkan lagi dasar yang secara terang-terangan memihak kepada majoriti, iaitu orang-orang Melayu. Mungkin ada yang kata, bagus untuk orang-orang Melayu. Wahai orang-orang Melayu yang menyokong dasar-dasar begini, sebenarnya kita perlu berubah daripada sikap begitu ya. Kamu orang kena sedar bahawa kalau selamanya Malaysia discriminate bangsa-bangsa lain, rakyat Malaysia sendiri kita akan hancur di masa hadapan. Okay? Ini adalah tiba masa untuk kita berubah. Yang ironiknya, yang orang asli dan orang asal dekat Malaysia ni, iaitu orang yang betul-betul orang asal yang original lah kat Malaysia ni, sebahagian besarnya tetap dikecualikan daripada penyertaan politik dan ekonomi yang bermakna. Okey. Dasar diskriminasi ni meliputi pelbagai bidang, pelantikan perkhidmatan awam, jawatan tentera dan birokrasi, akses kepada permit, lesen, peluang ekonomi dan pendidikan. Dasar diskriminasi ini dijalankan di bawah tanggapan bahawa orang Melayu adalah orang asli. Seperti yang saya cakap, orang asli yang sebenarnya bukannya orang Melayu. Okey. Lepas itu dia rasa dia berhak lah untuk diskriminasi orang-orang Cina dan orang India yang sering dirujuk sebagai pendatang. Dasar-dasar ini menginstitusikan ketidaksamaan yang sistemik. Okey. So sebenarnya orang Cina, orang India, orang Sikh, orang asli atau sesiapa saja yang betul-betul adalah orang Malaysia patut tidak didiskriminasikan. Okey. Jangan cakap dengan orang yang mendapat IC secara haram itulah kan. Okey. Itu memang yang memberi peluang itu adalah haram jadah lah sebenarnya namanya. Okey. So sementara Anwar ni mengambil bahagian dalam dialog peradaban dekat luar negara, di negara sendiri, di negara kita sendiri yang mana dia adalah Perdana Menteri, kerajaan tidak menunjukkan penghormatan terhadap budaya, agama dan hak masyarakat bukan Melayu. Okey. Penghijrahan terus orang bukan Melayu, termasuk ramai Melayu juga ya sebenarnya. Khususnya generasi muda ke negara lain adalah akibat secara langsung daripada diskriminasi
yang sudah berdekad yang ditaja oleh kerajaan. Okey, mungkin ada mangkuk-mangkuk yang kata, oh baguslah, keluarlah kau dari negara Malaysia. Seperti yang selalu saya bacalah kan. Termasuk surah halau saya keluar daripada Malaysia lah. Ya. Untuk orang-orang ini saya nak ingatkanlah. Yes, eventually orang-orang macam saya, orang-orang yang bukan Melayu, orang-orang yang mahu kehidupan mereka progres di masa hadapan akan hilang di Malaysia. Dan kau jangan risau. Negara Malaysia akan hancur dengan orang-orang yang macam kamu. Okay? Good luck to you lah. Pasal tu lah saya nak cakap. Seruan antara bangsa dari kerajaan kita untuk kepelbagaian dan membina jabatan kononnya tak bermakna apa-apa. Okay? Apabila kita ukur dengan rekod dalam negara kita sendiri. Okay? So pencanggahan antara imej antara bangsa Malaysia dan realiti di negara kita sendiri betul-betul mendedahkan jenis kepimpinan di negara kita, iaitu dulu dan sekarang yang bercakap tentang perpaduan tetapi mengamalkan perpecahan. So untuk orang-orang yang berangan nak jadi orang politik atau meneraju negara ini, ingatlah bahawa diskriminasi antara rakyat Malaysia, tak kira kaum atau apa, sudah basi. Kita mesti maju ke depan. Sekiranya masih lagi diteruskan begini, Malaysia akan hancur. Itu sudah pasti. Yang orang elit-elit yang kamu agung-agungkan itu sudah kaya raya dan mereka boleh pindah ke negara lain. Manakala kamu yang menyokong orang-orang yang sebenarnya membelit kamu dan secara rahsia menyimpan duit-duit di dalam peti almari bawah rumah ke ataupun di rumah-rumah sulit. Mereka lah yang kaya raya. Engkau orang jadi apa? Engkau orang jadi kaya. Okay? Itulah dia cerita saya hari ini. Thank you very much.